Ansip. Dia menyanyi pula ni. Ya. Jadi saudara, saya nak sebut ini. Saya tidak benci kalau orang Melayu itu kaya. Tapi saya tidak setuju kalau dibawa kekayaan satu dua keluarga. Saya banding. Saya masa Menteri Kewangan, masa penyenaraian saham, telekom, tenaga. Bila saham Bumi Putra, kita bagi kepada siapa? Lembaga Tabungan Angkatan Tentera. Ratus juta. Kita bagi ke koperasi polis. Ratus juta. Kita bagi kepada tabung haji. Perbadan Melayu kita bagi. Untuk apa? Pasal apa saya bagi LTAT? Untuk orang UMNO? Tak. Untuk bekas tentera yang pencen. Polis yang bekas pencen. Saya ada keluarga bekas polis pencen. Senang tak? Buka warung, bawa taksi, permit tak dapat, permit UMNO punya. Dia driver aja. Sebab apa? Orang Melayu di bawah ni kuli. Hanya aku menyampah pasal tu sebenarnya. Ya, ni hidup Melayu mana Melayu kamu dia senang. Bayar RM20, nyanyilah kamu seorang-seorang. Jadi saudara, kita ambil. Tadi saya cakap di Sepanenggang, ya, saya kata, ada benar baik. Siapa tak tahu pasal lembu kondo? Siapa tak tahu pasal lembu kondo? Semua tahu kan? Berapa? 256 juta. Ketua wanita UMNO. Dia seorang tu. Ya. Satu keluarga. Duit siapa? Duit lembu. Duit penternak lembu. Siapa penternak lembu? Paling miskin. Melayu, kalau India Sikh paling miskin di jalan lembu. Anak orang biasa kampung tak pergi lembu. Tak ada. Paling miskin sudah. Dan keluarga menteri boleh ambil uang orang yang paling miskin. Datang ke kampung, datang ke Menjadi, ketua wanita UMNO, datin. Terima kasih datang. Curilah lembu lagi. Betul. Sudah, mana maruah pemimpin? Hidup Melayu. Duit penternak lembu pun kamu ambil. Sudah. Apa Datuk Seri Najib nak buat apa? Tak buat apa? Dia ambil balik uang tu tak? Menang dia Putrajaya tahun ini. Bulan depan, katalah dia menang. Sebenarnya dia nak boleh sentuh keluarga wang ni tak? Sudah. Doa insya-Allah kita menang. Apa kita nak buat? Saya nak panggil Sarizat keluar main sini. Mami main nak tekak tak? Ya. Ni, Mami ambil duit ke siapa ni? Dah cik ambil sikit saja. Duit apa? Duit lembu lah, penternak lembu. Berapa duit? Sikit saja. Berapa? 256 juta saja. Ya. Saya kata bagi balik wang itu, aku nak bagi kembalikan kepada peternak lembu seluruhnya. Ya, betul-betul. Saya bukan buat tengok, saya betul. Dia nak maki-maki, you tengok betul-betul. Saya bukan cakap politik, saya cakap dari hati. Nak maki, aku maki, tapi saya nak cakap. Saudara, saya berani buat itu. Itu beza saya dengan Najib. Nak pimpin, kena berani. Ini itu Ketua Wanita UMNO Malaysia, Ketua Wanita UMNO Selangor, dengar? Raja Rupiah, dengar tadi ada sentuh tak? Tak ada. Tak, okey. Raja Rupiah Ketua Wanita UMNO Selangor ini. Dia dapat 226 ekar tanah. Wow. Kita tak tahu. Yang bagi tahu siapa dia? Deepak Jaikashan. Deepak ini kawan Najib, kawan Rosmah yang beli subang cincin yang ada rekod tu. Saya tak tahu, tapi ini rekod dia. Dia kata, I beli subang ini, jenis ini bagi kepada Rosmah. Dia buat kenyataan terbuka. Keluar TV3? Keluar bacaan dan utusan? Berita harian? Tak ada gunanya sok kabar. Cerita lembu 256 juta ini ada keluar TV3? Ada keluar utusan? Memang dia pakai. Kita bakar ya. Jadi bakar kamu beli buat apa? Beli baik. Ini balik Raja Rupiah. Berapa tanah? Deepak yang bagi tahu. 226 ekar. 226 ekar kita tak tahu. Sebab buat masa UMNO dulu. Buka-buka rekod, tu dia.
276 ekar. Aneh, you dapat berapa ekar? Ada bahasa MIC ke? Kita kan betul satu. Okey, kalau okey. Itu yang Melayu. Nampak pula. Melayu. Ada tanah? Tak dapat. Wanita UMNO sama dengan mana? Duduk pelik lagi. Tak ada. Aku betul begitu saja. Okey, Jadi calam. saudara, 226 ekar. Wang tak ada nak bangunkan. Bila wang tak ada dibangunkan, pergi jumpa Najib. Najib bagi berapa? 160 juta ringgit. Ya, wang siapa? Wang rakyat. Bukan wang lembaga tabung angkatan tentera Bostep. Bila dia masuk askar ni, bila dia kawat masuk hutan bila? Sebab ketua wanita UMNO Selangor dapat 160 juta campur 226 ekar. Hidup Melayu. Kita? Aus. Jawa ada bukit ke? Mana nak buka kita? Hidup aku ke dalam Allah. Kau nak maki dah pula. Jual banyak Jawa. Tak kira lah Jawa. Oh, Melayu. 160 juta. Sulu tak Ada ada. bekas kau? Banyak. Mana? Okey, baik. Bapa wang berapa dapat? Bawa teksi. Bawa Tak ada. teksi. Buat teksi. Cawangan UMNO mana? Kau bawa teksi. Tak ada. Kamu bukan askar kerja bawa teksi. Teksi siapa punya? Ambil punya. Ambil kat sini. Kena macam mana macam ni? Tanah kubur pun kena beli. Jaga. Kalau Kuala Lumpur jaga. Saudara, ketua wanita UMNO 160 juta ringgit. Itu yang sebab dia takut orang dengar kita ceramah, saudara. Sebab tu saya bawa penanya tanah ni. Tanah Prime Land Bukit Raja Kelang dihadiahkan kepada Raja Rupiah ketua wanita Selangor. 91 acres plus 87. Tengoklah betul. Ini tak bagi dengar. Sebab kalau orang dengar buka mata, fitnah apa? Fitnah ni apa? Fitnah ini maknanya mengadakan benda yang tidak ada. Di tanah tu ada. Isyuk.